Wahai Tuhan kami, ampunlah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Bagaimana mereka akan doakan jika tanah mereka diambil? Dari segi perasaan takwilan Umar, maka Umar tidak beri perkara yang dinaskan oleh Quran tentang harta rampasan perang. Seperti mana saya selalu sebut, bahawa zaman ini juga mungkin kita tidak beri. Kalau tentera boleh perang dan dia boleh rampas negara orang lain, dia bawa balik semua khazanah-khazanah negara menjadi hak milik individu tentera, seperti mana yang dilakukan pada zaman Nabi, maka kita akan dapati kekacauan di dalam negara. Kalau dia boleh bawa balik M16 13 pucuk bagi pada adik-beradik dia, dan kita kebal 2 biji parking depan rumah dia, tentu kita nanti susah kerana termasuk dalam harta rampasan perang. Please, kalau siapa yang nak kata saya mengikut sunnah, you kena faham teks and konteks dalam hal yang seperti itu. Sebab itu Nabi SAW menyatakan la tuqta'ul aidi fil ghazw, jangan dipotong tangan pencuri di dalam peperangan. Dan riwayat yang lain fi safar, di dalam pemusafiran. Sebabnya bukan kerana nas tidak wujud, nas itu ada, tetapi memotong tangan pencuri ketika berperang boleh menyebabkan, seperti mana kata Al-Imam Al-Auza'i, pencuri itu akan lari dan kemudian mungkin dia akan menyertai pihak musuh. Ini juga isu yang saya sebut di Kelantan dahulu itu tentang masalah isu hudud. Saya katakan bahawasanya bukan hudud tidak sesuai, hudud itu sesuai, tetapi kita memerlukan suasana yang membolehkan apabila dia dilaksanakan, orang Islam tak lari daripada Islam. Bahkan orang Islam akan backup Islam. Dan saya sebut, mungkin ada sahabat-sahabat daripada PAS, saya juga mohon kemaafan, dan saya rasa macam PAS bertanding 60 kerusi, dan kalau dia menang semua pun dia tidak boleh buat, apatah lagi jika kalah separuh. Jadi kalau dia tidak sebut pun tidak mengapa, kerana itu berada di luar daripada kerangka kemampuan. Daripada nak membincangkan perkara-perkara ni, agama membincangkan soal asas kepada kehidupan manusia. Bila kita bincang soal salat, kita bincang bagaimana ketepatannya dengan pelaksanaan Nabi SAW. Tapi bila kita bincang soal politik, kita bincang bagaimana ia menepati apa yang dikatakan masalah untuk kehidupan manusia, kepentingan manusia, yang membolehkan manusia hidup secara aman, adil. Mereka diberikan hak yang mereka itu berhak. Itulah politik Islam. Ia bukan politik slogan untuk memastikan mesti meletakkan nama. Saya mesti letakkan ini namanya negara Islam. Yang penting ia meletakkan dasar-dasar. Saya sebab tu lebih condong kepada pandangan bahawasanya yang penting dalam pemilihan kenegaraan ialah individu itu mesti Muslim yang baik. Bila dia Muslim yang baik, dia akan buat, dia tahu batasan-batasan agamanya apabila dia menguruskan negara. Tapi kalau slogannya baik tapi dia tidak baik, kebanyakannya dia akan exploit agama untuk kepentingannya. Inilah yang akan berlaku. Kita akan tengok bila kita nak simple dalam pentadbiran yang kecil, kita nak bina rumah tangga, kita tak perlu oh ini mesti rumah tangga hebat, tengok kad dia semua ada. Okay. Bagaikan apa nama? Adam dan Hawa lagi pun, Yusuf dan Zulaikha, entah berapa Israeliat semua masuk dalam tu. Tapi yang pentingnya ialah oh kita mesti hebat dengan bunga. Ini semua decoration ini tidak memberikan apa makna. Yang penting ialah kira siapa calon itu. Calon itu yang penting. Dia kata saya akan membina sebuah rumah, yang rumah tu awal-awal bila nak masuk ke rumah, inilah rumah Islam. Kita mau dia seorang individu yang bagus. Memastikan pemilihan yang bagus untuk pemimpin masa depan yang jelas pegangan agama. Faham dia, jelas ni bukan maksud dia pergi semayang kuat saja, tapi artinya jelas apa yang dikatakan Islam dan politik Islam, ketulusan dirinya itu. Itulah yang penting dalam kerangka ini. Apabila kita bercakap dalam konteks negara Islam ataupun negara yang dipimpin oleh orang Islam.